Okey, cuma itulah kita nak bila cakap jangan bayar loan, tapi takut jugalah. Itulah. Jadi macam mana nak bantu mereka ni yang mungkin dalam situasi yang sangat tersepit sekarang ni? Sepatutnya yang perlu lebih takutnya adalah alung. Sebab kalau kita pinjam alung, adakah itu satu jenayah? Kita tak boleh ketangkap masuk penjara. Sebenarnya kalau kita kata kempen jangan pinjam alung, pada saya tidak mempunyai asas undang-undang. Sebab dalam undang-undang Akta Pemberi Pinjam Wang, larangannya bukan meminjam. Larangannya Seksyen 5/2 adalah memberi pinjam tanpa lesen. Sepatutnya kita kena melarang orang yang bagi pinjam tanpa lesen. Bukan sibuk menyalahkan masa-masa alung. Kenapa kau pinjam? Kenapa kau pinjam? Kenapa kau pinjam? Kalau dia tahu tu alung, dia tak pinjam. Betul isu dia. Ramai orang tak faham. Dia dah salahkan kau tu. Dia ni tak tahu tu alung. Sepatutnya kita salah orang yang menyamar menjadi pinjaman wang berlesen, tetapi dia tu sebenarnya alung. Dia tu yang perlu ditangkap, dipenjara 5 tahun, denda paling sikit RM250,000. Negara ni ada undang-undang. Sepatutnya orang yang melakukan kesalahan inilah yang patut takut dikenakan penjara. Ini masalahnya ada orang yang tak berlaku salah, dia pula dah hidup dalam ketakutan. Seolah-olah negara ni tak ada undang-undang. Baik. Jadi Cak Na bersama literasi yang ada ni, makanya dapatkanlah orang kata informasi yang tepat dan juga bantuan kalau mungkin terjerat dengan MHO yang ada untuk pelbagai mungkin cara yang boleh dilakukan bagi ini dari sudut undang-undang yang sahih lah ya.